Jom, 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 jom ikut palung camping. Jom, 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 berseronok beramai-ramai. Maklum kan pergi camping, bawa kemah, bawa kasut. Jangan lupa bawa sleeping bag, nanti sejuk tak boleh tidur. Jom, 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 jom ikut palung camping. Jom, 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 berseronok beramai-ramai. Unggun kita nyalakan, makan marshmallow sambil bergurau. Dengar bunyi jangkrik berdetang, bintang di langit bersinar terang. Jom, 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 jom ikut palung camping. Jom, 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 berseronok beramai-ramai. Kita nyalakan, makan marshmallow sambil bergurau. Dengar bunyi jangkrik berdetang, bintang di langit bersinar terang. Jom, 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 jom ikut palung camping. Jom, 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 berseronok beramai-ramai. Jangan takut, jangan risau, palung selalu sedia membantu. Kita jelajah, kita eksplor, alam semula jadi penuh warna. Oh, jom, 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 jom ikut palung camping. Jom, 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 berseronok beramai-ramai. Jom, 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 jom ikut palung camping. Jom, 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 berseronok beramai-ramai. Pagi yang cerah, kita berkemas, siapkan segala. Green Avanza siap mengembara, bawa kenangan penuh tawa bersama. Berkelimah di hutan, di tepi pantai, dengan keluarga rakan seperjuangan. Api unggun menyala, bintang bersinar, momen indah takkan terlupa. Malam semakin dingin, kita berpeluk, cerita hantu, ketawa terbahak. Green Avanza setia menunggu, esok kita pulang, bawa kenangan baru. Okey, Assalamualaikum tu, sekali lagi bersama dengan saya Azmi, Palong Mi, Green Avanza Camping. Okey, sekali lagi ya. Ini kali kedua saya berada di Blue Cabin Campsite, di kampung sedia Cameron Highland ya, di Berincang. Okey, tengok hari ini hari Rabu. Sebenarnya saya main hari Rabu, so orang tak ramai, memang tak jam. So tadi ramai, ni dah kurang. Saya tak ramai sangat lah. Hari Rabu hari biasalah, hari kerja kan. Itulah kalau nak datang, korang kata nak selesa, datang hari kerja lah ya, hari-hari kerja lah. Hari-hari cuti ni biasalah makan jam lah. Tapi hari ni saya naik daripada Simpang Pulai sampai kemari tak ada jam. Selalunya jam dekat Kia Farm tu pun hari ni tak ada jam. Okey, di Blue Cabin kita ada berada di Blue Cabin Campsite. Ni dah. Okey, tempat saya berdiri ni macam biasalah. Ni tapak berbumbung. Tapak bumbung. Ada dua tapak berbumbung. So, macam biasa, dua tapak tidak berbumbung dan dua tapak tidak berbumbung di belakang sana. Ada 6 tapak keseluruhan dia. So, inilah dia. Tuan-tuan boleh tengok. Ramai, belah sana ramai. Kalau nak pergi dekat sana, yang dekat sebelah sana tu, yang strawberry punya tu, yang opa strawberry, abang strawberry tu, ramai orang. Belah sana ramai lah.
So sebelah tadi biasalah kedai ni yang popular ni pun tadi ramai. Dia biasanya pagi memang ramai. So untuk cuaca di sini kejap hujan, kejap tak hujan, tapi tak lebat. Hujan tak lebat. So baru masa ni tadi baru hujan-hujan tak lebat, baru sidang hujan. So inilah keadaan dia. Berangin. So sejuk. Kalau malam memang sejuk. Kita pun dah sembang dengan owner tadi. Sekejap tengoklah ada video nak sembang dengan owner dia. Masa sekarang ni kalau nak datang kena bawa sleeping bag ataupun kena pakai baju tebal sebab memang sejuk. Sebab dia orang kata suasana yang hujan sejuk. Ya, malam memang sejuk lah. Okey, itu dah. Lebih kurang lah serba sikit Blue Cabin ni. Tengok. Okey, saya bersama dengan owner, CEO Blue Cabin. Blue Cabin, campsite. Campsite. Tengku apa? Tengku Zul Fazil. Tengku Zul Fazil. Oh, nak nyebut nama sekali. Itulah, panjang sangat. Panjang sangat. Member camper nak datang, kontak. Nombor kita akan taruh dekat bawah nanti. Boleh kontak orang ni best. Boleh sembang punya. Okey, mengalu-alukan kehadiran. Okey, selamat. Okey. Dengan keluarga, rahkan seperjuangan. Api unggun menyala, bintang bersinar. Momen indah takkan terlupa. Malam semakin dingin, kita berpeluk. Cerita hantu, ketawa terbahak. Ami. Cepat, Ami. Seronoknya dia. Seronoknya dia. Dapat berjalan. Seronoknya dia. Oh, seronoknya dia. Okey, assalamualaikum. Bersama saya Follow Me. Great Outdoor Camping. Sekali lagi kita berada di Blue Cabin Campsite, Cameron Highlands, Berincang, Cameron Highlands. So Blue Cabin ni terletak di Kampung Taman Sedia. Okey, campsite Blue Cabin ni berada di Taman Sedia Berincang, Cameron Highlands. So campsite ni tak banyak tapak, dah hanya 6 tapak, tapi tapak dia sangat luas, sangat selesa. So yang orang kata keberuntungannya kalau mengambil tapak sini, senang saja cerita dia. Tuan-tuan boleh parking kenderaan di sini, tuan-tuan boleh pacak kemah di sini. Tuan-tuan hanya berjalan kaki saja nak shopping di Taman Sedia ni. Banyak-banyak kita tuan-tuan pun tahulah, siapa yang beli Cameron Highlands ni akan wajib pergi ke Taman Sedia ni untuk shopping. So minum pagi ke, beli buah-buah tangan ke apa semuanya di Taman Sedia. So kalau nak berjalan lagi senang, tuan-tuan parking kenderaan di sini, pacak kemah di sini, tuan-tuan sewa motor, tuan-tuan boleh pusing Cameron Highlands, tak jam, naik motor selesa kan. Itu salah satu kebaikannya kalau tuan-tuan datang ke campsite campsite di Tanah Rata ni. So itu yang dapat saya promote pun kan. Bolehlah kontak dengan owner dia, booking seawal mungkin
mungkin time cuti berebut-rebut orang nak datang kemari kan. Tempat sini memang selesa lah, sangat sesuai untuk buat family. Tuan-tuan pun tak pening kepala. Pagi ini katanya mai datang. Okey, sekarang pukul 7.05. Ini keadaan pukul 7.05 petang. Berada di Kampung Taman Sedia, Cameron Highland, ya, Perincang Cameron Highland. So ini nampak taman sedia malam, lampu dah menyala semua. So hari ini hari Rabu, 25 hari bulan. Okay, hari ni kita datang, kita pacak hanya 2 kemah sahaja. Maklumlah hari ni hari bekerja. Tapi keadaan ni inilah ya, malam. Kalau tengok tapak malam. So ni dia. Okay, ni tapak 5, ni tapak 6. Ya, boleh muat. Kalau cakap SSM, 2 tapak ni boleh muat. Tapak 5, tapak 6. Tengok boleh muat. Okay, kita patang duduk sini lah pasal kecil. Kita gunakan SWS lah. Ini. So ini je. Ini tapak 4. Besar ni tapak 4 dengan tapak 3. Nampak? Memang besar tapak dia. Tapak 4. Ini tapak 3. Ya. Okey, sini tapak 2. Dan tepi sekali kat lampu tu tapak 1. Tapak sangat besar. Tak ada masalah bagi kemah yang besar. Ya, bagi kemah yang besar tidak ada masalah, boleh pacak di Blue Cabin campsite ni. Okey. Payung ni sekiranya ada yang lepak ni pasang kemah, boleh buka payung untuk nak dapat lepak. Ada 2 ya. So, yang lain macam biasalah di dalam tu. Yang ada lampu tu memang tandas lah. Tandas. Dalam ni tempat solat, ada tempat ruang rehat, ada sofa dalamnya. So ada peti ais di dalam sana. So di luar ni pun kita ada tempat lepak macam ni. Sungai mengalir jernih, membasuh jiwa, mengingatkan kita betapa besar kasih-Nya. Api unggun berkobar, cerita pun berlabuh, gelak tawa berpadu, dengan desau rimbun kabut pagi menyapa, embun di rerumputan, segalamu sempurna, Tuhan yang Maha Kuasa. Karyamu jalan malam-malam. Jalan malam cari asam. Cari asam. Asam apa? Cari asam apa? Asam boy. Asam campur. Ya. Cameron Highland, tak tengok strawberry dia bukan Cameron Highland. Tu. Ni Cameron Highland.
Ni besar-besar buah nampak. Strawberry. Strawberry. Wah. Besar-besar buah tu pak. Wah, strawberry. Hmm. Wah, wah. Strawberry. Aku. Saya suka. Apa tu? Dia banyak tu satu video. Apa nama dia ni? Apa nama? Pancake. Iya. Okey, daripada atas Blue Cabin turun ke bawah sini, ya. Okey, sini ada kedai makan, nasi lemak ada, sebarang roti ada pagi-pagi. Boleh tengok sini. Dalam ni luas dalam ni kedai ni. Sini je kawasan dia. Okey. Selain daripada tempat kedai makan yang atas ni. Okey, ini dia. Okay, atas tu Blue Cabin. Okey, kepada semua kampus yang tak tahu lagi di Taman Sedia ni, minum pagi di sini apa dia. Yang nampak tu ni rumah ni yang sebelah tu. Rupanya kat situ dia ada nasi lemak, berbagai nasi lemak, termasuk nasi lemak strawberry juga. So dia ada roti canai, roti telur. So makanan panas banyak lah untuk sarapan pagi. Siapa yang dah sampai ke Taman Sedia ni, ya, salah satu pot makan pagi di sinilah, ya, pot makan pagi. Selain daripada sebelah ni,
Di situlah. Ya. Boleh hadir. Menarik, tempatnya luas. Belakang tu banyak bangku. Banyak meja bangku untuk apa ni tempat kita nak duduk. Okey, ni dia yang menu saya beli pagi ni. Ni nama kedai dia. Warung Ikat Tepi Cameron Highland. Itu dia. Berkhemah di hutan, di tepi pantai, dengan keluarga, arahkan seperjuangan. Api unggun menyala, bintang bersinar. Momen indah takkan terlupa. Malam semakin dingin, kita berpeluk. Cerita hantu, ketawa terbahak. Green Avanza setia menunggu. Esok kita pulang, bawa kenangan baru. Green Avanza, camping teman setia. Bawa kita pulang, penuh bahagia. Berkhemah lagi suatu hari nanti, bersama keluarga, rakan sejati. Camping teman setia, bawa kita pulang, penuh bahagia. Berkhemah lagi suatu hari nanti, bersama keluarga, rakan sejati. Sini, Nek. Kenapa dia boleh minum semua ni? Dia jalan dekat Cameron Highland Table. Oh, Nek. Banyak nak beli teh, sia-sia beli teh. Sampai dekat table. Banyak. Jom, nak tengok apa teh dia. Salam. Jom. Oh, ni. Bau mister. Ni, kawan Kera. Satu. Kita tengok Hillary dia sekejap. Jangan nak tunjuk kawan aku. Mana yang kawan aku? Kawan aku yang mana? Hillary ya. Kawan aku. Tak dengan awal ni. Gelap. Kawan Kera ni. Lah. Cantik ni. Aku kat mana? Kawan aku. Table. Oh, sana ada galeri lagi. Nak masuk? Titik baju table tu. Tu. Oh, dia banyak ni semua ni. Cari teh. Oh, ni dia macam ni. Tu, tengoklah. Teh tarik halia. Ambil halia aja. Perasa halia. Oat ada. Tu apa teh oat? Teh tarik oats.
Teh tarik ut. Ni halia ni. Kurang manis. Nah ni satu tarik halia kurang manis. Ni apa ni, lemon benda tu. Tu. Ni teh lemon ni. Ais lemon. Teh ais. Oh. Tiga. Okey. Jadi kita nak test rasa vanilla. Atau rasa dulu. Okey, rasa. Teruskan. Sana pula, yang sana pula. Nu dua lagi. Pakai cawan yang sama lah. Guna cawan yang sama, jangan membalik. Coba. Minum. Karang baca. Apa rasa? Rasa pelam. Oh, betul tu. Yang lagi tu lemon. Teh lemon. Kita rasa teh ni. Okey, sedap. Yang mana sedap? Yang itu sedap. Okey, teh kena rasa dulu ni dia. Lemon. Ni boleh lah. Kita rasa. Oh, memang rasa lemon. Memang okey. Ni tak okey. Cuba tu rasa nak. Ini pelam. Rasa pelam. Ni sedap sangat. Ni apa? Vanilla. Ni vanilla. Alamak, kau linau ni. Ni okey. Bintang bersinar di tepi pantai, momen indah dengan keluarga, rakan seperjuangan.